mesin padi dia nak tarik ikut belakang lah. Sebab kalau tarik ikut depan dia punya track dia balut. Track balut. Jadi bila tarik ikut belakang mungkin mudah lah sebab belakang dia ringan kan. Bila depan ni dia berat dengan dia punya cap, dia punya berat dengan tong padi lagi. Tu yang dia tarik ke belakang. Lalu dia tengah tambah rantai dah. Tapi tak apa, rantai panjang kan. Rantai panjang tak apa. Dia orang boleh mesin padi pun dah tambah rantai dah apa semua. Lepas tu boleh tarik dah. Harap-harap tak apa dah. Sebab banyak belakang ni pun banyak lagi padi yang tak ambil ni. Belakang ni banyak lagi padi yang tak ambil. Mungkin 2 lorong 3 lorong tak ada nak habis. Belakang ni pun banyak lagi padi. Banyak lagi padi belakang. Dia banyak lagi lah padi kan. Tu daripada nak cepat-cepat lah. Kalau boleh nak ambil cepat-cepat. Tuan benang pun tak sabar dah ni. Tak sabar nak ambil hasil penuaian padi lah. Boleh jual di kelang apa semua. Boleh timbang, boleh kira dah. Kolek mesin padi pun duk tambah rantai dah. Kolek rantai yang di mesin padi lekat dah tarik dah. Ni untuk mesin padi bantuan ni dia kena tambah juga rantai dah di bawah apa dia punya apa tu? Tulang paru ke apa? Tulang isel ke? Dia tambah dua-dua boleh tarik dah.